Gempa bumi weh. Tunggu. Gempa bumi weh. Tunggu apa tadi? Gempa bumi dul. Saya tak rasa bergegar hari. Gempa bumi dul. Aku pada tahu kita layan elok. Tak tadi tak masalah. Kau letak ni bergegar hari tu. Ni bergoyang. Ni Semua goyang ni. Dah. Okey. Dah. Okey. Udah selamat. Tak ada 2 boli dia. Kan nak buat Maggi nanti rasa boleh. Dia nanti kan lemau. Good night. Good night. Good night. I do not wanna be but tonight. Biar tak bonding je aduh. Tapi aduh. Aduh, kerja nak makan. Besok boleh tidur lagi. Aku boleh keluar. Okey. Okey dah. Rasa bagus Pak. Kita kena goreng ini lagi ya? Ayah tu. Ya, bagi ajar cara ni. Kau pegang ni. Okey, angkat. Daun dia. Okey, duduk. Buat macam buat cheese cone. Buat apa masak fries? Ha? Oh, masak fries. Buat apa kau tanya ni? Amanah Zahra nak makan. Boleh tanya lagi. Tak, kan dah masak Maggi. Bodoh apa kau masak fries lagi? Ya, dapat kata. Jangan, kita tengok Mak tak ada orang. Betul siap. Semua tengah apa? Habis cakap sekali je terus tiba-tiba 4 orang maki siap. Baru cakap sekali. Kau boleh tanya. Lah kan saya kan dah masak Maggi tak aku tanya. Kita kumpul lagi banyak-banyak. Tak, sekarang ni buat tak sekarang ni minyak rumah ni siapa nak ganti? Minyak rumah ni. Siapa nak ganti minyak rumah ni? Dia tu guna habis. Betul confirm tadi punya ayam ke memang goreng Confirm dia goreng Ayam mana? Ayam tu. Ayam cokit. Ayam masak. Goreng Betul Kau main-main Don. Ya ayam mana? Tunjuk aku. Masak tak dapat, masak yang dapat. Dah bunyi RZ pula. Segakut. Dah masing-masing. Gila. Dia mana? Mata kucing. Kenapa mana mati kucing? Ya Allah, siapa kita telefon di bawah? Kada. Sudah lah. Tak payah nyamuk. Baik, kau buka tu ada kau buat sound bunyi haiwan. Kau tulis. Kau tulis bunyi haiwan. Kau tengok semua haiwan ada dalam. Memang ni je ke fire ada? Ha? Fire yang ada memang ni je? Ada lagi? Tak masuk Tengok kanda duk buat bunyi katak. Apa ni? Tak masukkan terus banyak-banyak. Ada je. Tak boleh lah. Kepala bapak kau buat. Kau tengok goreng telur mata kucing. Kau tengok.
Salah. Mau bantu kutik tak banyak goreng. Bodoh. Kau nak makan itu. Tak. Susah je kalau. Mana aku tahu mak aku tu boleh goreng. Tipis dari gitaris seperti seekor. Lagu ni dengan lagu Minyak Tudung dia kan? Yang jangan begini masak. Kau tengok bumbu. Apa? Apa kan? Mana jadi kau hidup? Mana kan? Dah weh. Ada kan? Belum. Dah naik mana merah tu nampak tu. Putih ke? Putih. Ni nampak ni. Putih Tu tu. merah lah tu. Ya. Kau masak fry berapa lama dah? Bayar dia apa? Apa dah ada? Kejap lagi jadi macam semalam. Belum. Takut jadi macam Ami yang keras macam semalam tu. Lihat babi-babi kecil ini. Apa benda siap lagi? Dia lagu aku buka habis dia. Babi kecil lompatan terjatuh dan terbentur. Mama pondok dan dia berkata tidak boleh lagi berlompatan. Dia lagi. Dah lagu BABI pula dia buka. Empat babi kecil berlompatan satu terjatuh dan terbentur. Mama pondok dan dia berkata tidak boleh lagi berlompatan. Mengecik. Keras tak keras kita. Saya boleh jalan. Bodoh ni. Patih bodoh ni. Api. Cincang gale-gale, Kepala otak kau. Benda makan bodoh. Bodoh sial. Tak payah bodoh mal. Kepala otak kau. Dia kulit minyak ni kuajar tu. Itu kuajar payah bodoh. Dah dulu. Ya. Jangan dia masak Okay, nanti kalau dah siap kita wah. nanti kau berapa kau aja. Cicak dah bengok. Bakodok nak terbengok. Bila sepertiku Cincok, sembal. Kau dengar aku kat kau. Ha? Lagu beratang untuk apa? Tiku banyak kena tapi lama oleh beciku hidup dalam umur oleh tempat yang curi. Oh ya
Bapak Chef Wan masak macam mana? Sebab tu untungnya orang kalau kahwin dengan aku. Halo. Hana calon ni kalau ni. Dia Apa yang kau buat ni? Hujan ke? Orang alang sini bukan alang atas berada. Ini tak dapat terus yang tidak masak macam mana? Ya Allah, dah main payung pula si budak ekor ni. Kebenak ya. Ini yang tak mana ni? Oh ni. Gempa bumi weh. Tunggu. Gempa bumi weh. Tunggu apa tadi? Gempa bumi dul. Tadi kau tak rasa bergegar hari? Gempa bumi dul. Aku mana tahu kita lagi ni. Tak, tadi tak apa pasal nak. Kau letak ni bergegar hari tu. Ni bergoyang. Ni semua Goyang ni. Okey, buat panggil dia. Ya, buat panggil dulu. Takut aku takut ni. Dia bagi amaran tu, semua dia diam. Dah tutup aku. Buka dikit. Buka dikit jangan nak aku lah. Gempa bumi dul. Gempa bumi betul. Kau itu orang tadi, bukan kau dul. Aku rasa aku nampak air kolam dengan ni, sini. Tapi kecap ke? Dia kecap. Betul tak? Sebab aku rasa sebab kita tadi menyanyi, ini kita ikut rentak tu, buku mengikut. Sebab tu kita tak rasa tu. Ya. Tapi aku nampak tadi. Tapi si cewek-ceweknya tu. Wow. Itu baik punya lama. Baik, dua pengalaman. Arul, kau jangan pengalaman bagi kita balik Malaysia dulu. Bisa. Wah. Tak air tu, air tu macam tu. Gelang. Apa gelang tu? Gelang. Dia dah bagi gelang. Ya, tanya gelang. Tak, dia bagi gelang apa? Gelang kau? Mana gelang? Gelang lah. Gelang tu, dia bagi gelang. Gelang tu aku tak pakai. Sebab aku kan buat aktiviti rasat aku putus. Wih. Mana roti? Gelang tu tak aku putus. Ustaz, tapi aku tak rasa. Takut pula. Weh, ayam ni macam angin ni. Bawa balik. Mana ni? Mana roti ni lagi? Pinggir. Roti ni lagi mana? Semua dah makan dah. Diorang semua dah makan dah. Ambil tu. Kau sudah makan juga, tak tahu. Ni belum apa-apa lagi dah. Habis dah separuh. Mana garam? Nampak tu garam ni. Udah biar. Mak, aku rasa dia kena bagi rangup lagi lah, Mak. Ni dah ganggu mana ni kau tengok? Anak balik dia tengkodok kau rangup. Kau tengok tu. Kenapa ni bagi rangup lagi? Tuang garam dulu lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Ayam ni tak payah garing saya sebab dia ada masakan, betul tak? Masuk ni tak bukan kan? Okey, kau tak gitu, gini lo. Betul kapur. Sakit.
Kacau, sakit, kacau. Tu Adi, bukan bakar kat bawah. Adi ni bukan bakar kat bawah. Adi, panas. Kau tak kepal lah, kau kena minyak sikit dah sirabur lagi. Apa ini? Jangan gitu dong. Jadi driver and masak. So yang mana nak ni? Nak ambil driver kat Bali dia. Kau punya alasan tak boleh sabar. Betul. Ya Allah, ni kau tak boleh macam malam. Kamu gara bontot ya? Dia gara bontot ya guys? Lagi gara bontot ya kamu ya? Oh, kamu mengkayakan kami ya? Kanda gunting mana gunting? Nak main ML ni, aduh. Baik, ML tadi aku lupa kalah. Mas bikin apa mas? Bikin ini bewak goreng mas. Sedap tak mas? Bekas untuk Adi. Sedap macam ni, dia tak ada kerat. Dia betul berat. Aku masak aku tahu lah. Kalau tak bijak macam aku, jangan buat bijak. Kalau buat masakan, kau tengok kau masak ayam kalau apa jadi. Kau tengok ayam hari ni macam ni. Ayam tu yang memang bukan ada bersih dan memang dah ada siap ada. Sedap. Sejak betul ya itim belagak bodoh ni. Gabut tu. Nanti kalau dah siap begitu lah. Dah siap begitu. Dah siap begitu. Dah siap begitu. Pak, benar tadi. Kau yang